Saya nak minta bantuan. Saya tak pernah kawal seorang dekat sini. Hancur kezaliman. Hancur kezaliman. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup keadilan. Hidup keadilan. Hancur kezaliman. Hidup Islam. Hancur kufar. Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hancur kezaliman. Jahanam kezaliman. Hidup keadilan. Hidup keadilan. Hancur kezaliman. Jahanam kezaliman. Hidup Islam. Hancur kufar. Kita akan bagi kebenaran untuk bagi memorandum ni. Dari sana orang barat sampai sini pun kita bagi. Okey, tak ada halangan apa. Okey. Jadi saya nak tahu kita ada 3 NGO. Okey. Yang pertama Badan Bertindak Personal Background Peringkat Negeri Perak. Okey. Yang kedua anak persatuan anak-anak penerokok sedar. Okey. Negeri Perak, dan yang ketiga ni kerabat. Okey. Kelab kebajikan. Bayar baru 3. 3 NGO ni yang kita nak sahkan. Okey. Memorandum mana yang nak datang ni? Memorandum ada nak kita. Ada berapa memorandum yang nak datang? Ada 3 memorandum nak sahkan. Tunggu sekejap. Okey, tunggu sini. Tak apa, dia orang bagi kerjasama, saya akan bagi kerjasama. Okey, baik. Kita rakyat nak jumpa menteri besar, pemimpin takkan tak boleh. Kita jumpa pemimpin. Boleh. Janganlah. Kata rakyat didahulukan. Kita nak jumpa pemimpin. Kita nak jumpa orang hantar merendam ni. Tak apa. Nak serah saja. Bukan apa nak serah. Baliklah. 75 bitawa. Saya. Terima kasih Sidin. Media bagi. Mana tu mana? Ya, asing. Yang media ini asing ni. Wakil nak masuk tu. Ini yang mana masih? Sini. Wakil. Anak seorang, bapa seorang. Bapa tu dengan kerabat. Dengan dia escort tu ada. Panggil ni je. Kena kerabat tu.
jumpa MB member. Kerabat. Boleh masuk? Boleh, 3 orang. Tapi nak ambil gambar. Wakil. Media dia. Boleh belum lagi? Ada kita dah Soal Sina. Dia ada 3 memorandum Ini baru 1 tau. Ada lagi 2. 3 memorandum Sina. Sina dah bagi. Okey. Sina bro. Kerabatnya mana kerabat? Zul mana ada? Siapa ketua dia? Okey saya. Okey. Orang nak pergi kerja. Dia di sini. Tunggu sini. Saya jamin sini ya. Tuan. Tanggal. Tunggu. Terima kasih ya. Panggil dia. Okey, tak apa kita. Masuklah, pasal keluar. Lalu sikit. Bagi masuklah. Kita nak jumpa pemimpin tak boleh ke? Tak boleh jumpa pemimpin macam mana ni? Rakyat didahulukan. Allah. Depan ya, ni pejabat. Dekat Pening boleh pasal apa? Okey, tengok plan cakap. Ini kerajaan tak boleh. Wakil masuk. Wakil mana siapa dia? Dia di dalam. Dengar dulu. Tolonglah. Senang benda ni. Okey, diam. Okey. Tak ada 3 tadi yang bagi tahu saya. Ya, 3 NGO kami 6 orang lah. Okey, 6 orang okey. Saya minta 6 orang je. Okey. Halo. Saya dah tahu. 6 orang je. Ya. Wakil je. 3. Saya wakil dia. Saya dapat tahu wakil mana ada daripada bapa. Okey, bapa, anak dengan kerabat. Lah, okey. Okey, yang pertama ni kita saya di sini saya Zul sebagai wakil pejabat desa. Saya menjawab hasil desa. Jadi sekarang ni cik boleh sampaikan apa benda yang cik tak puas hati ke apa kan nak sampaikan. Ada memorandum saya terima. Dan kalau ada apa-apa lepas tu saya akan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Zul dan sahabat-sahabat media. Kita daripada 3 NGO iaitu kerabat. Yang pertama itu kebajikan rangkaian bekas Angkatan Tentera Malaysia. Dan yang kedua anak iaitu Persatuan Anak-anak Peneroka Kebangsaan Pekat Negeri Perak. Dan juga yang ketiga bapa itu Badan Bertindak Peserta Veteran Kebangsaan Pekat Negeri Perak. Jadi kita nak menyerahkan 3 memorandum kepada Kerajaan Barisan Nasional yang diketuai oleh Menteri Besar yang memerintah pada masa ini. Jadi daripada kerabat kita nak memohon ada 3 perkara yang kita minta. Yang pertama iaitu ada janji daripada Menteri Besar bahawa dia telah menyediakan 7,000 lot tapak rumah untuk bekas tentera. Jadi kita di negeri Perak ini terdapat lebih kurang 36,000 bekas prajurit dan kita minta yang pertama menyediakan secukupnya tapak rumah untuk 36,000 bekas prajurit dan yang kedua 7,000 tapak lot yang dijanjikan itu disegerakan.
Dan yang ketiga, ada perjanjian dalam Majlis Angkatan Tentera bahawa bekas-bekas tentera layak mendapat tanah pertanian. Jadi kita minta Kerajaan Negeri Perak supaya di bawah pimpinan Menteri Besar dan UMNO Barisan Nasional menyediakan tapak rumah itu. Ini satu daripada memorandum yang daripada Bapak. Yang kedua, kerabat. Yang kedua itu Persatuan Anak-anak Peneroka Kebangsaan. Jadi kita dimaklumkan bahawa daripada bajet yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib, bahawasanya Felda akan disenaraikan dalam Bursa Saham Kuala Lumpur. Dan sebahagian besarnya kita dipahamkan bahawa tanah-tanah milik Felda seluas lebih kurang 800,000 ekar tanah milik kerajaan akan diserahkan kepada yang sekarang ini di bawah perjanjian dengan Felda Plantation akan tamat pada 1 bulan dan tanah tersebut akan diserahkan kepada Felda Global dan akan disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur. Dan kami di Persatuan Anak Peneroka di Negeri Perak ini dipahamkan lebih daripada 30,000 ekar tanah kerajaan negeri yang sekarang ini di bawah milik Felda yang akan diserahkan kepada Felda Global. Dan apabila diserahkan kepada Felda Global, ini melibatkan satu risiko yang amat tinggi dan membolehkan tanah itu tergadai kepada orang asing. Jadi kami anak-anak Perak dan khususnya anak-anak peserta peneroka Felda ni membantah sekeras-kerasnya lah kepada kerajaan negeri kiranya menyerahkan tanah ini kepada Felda Global. Dan kita minta Kerajaan Barisan Nasional diketuai oleh Datuk Seri Damri supaya tidak membenarkan tanah ini diserahkan kepada Felda Global. Ada yang ketiga, sebagai sebuah agensi kerajaan yang kita tahu Pegra yang diterajui juga oleh UMNO Barisan Nasional, pimpinan Damri dan juga sekarang ini dipengerusikan oleh Tajuddin Abdul Rahman, yang kita dipahamkan bahawa Pegra ini adalah untuk menolong orang-orang kampung yang memiliki tanah. Dan kita dipahamkan satu perjanjian telah dibuat dengan tuan tanah ataupun peserta Pegra di kampung-kampung tradisional. Jadi tempoh perjanjian setelah 15 tahun lebih tanah tersebut masih lagi terdapat hutang dan sebaliknya tanah tersebut dikebitkan. Jadi kita minta supaya kerajaan negeri di bawah pimpinan Datuk Zamri supaya melihat perkara ini dan melepaskan kebit tanah tersebut daripada mengkebitkan tanah yang tidak bersifat. Jadi itu yang kita minta supaya kerajaan ini mengambil tindakan. Itu memorandum yang kita serahkan. Sekian, terima kasih. Dan kalau ada rakan-rakan media yang nak minta penjelasan itu, negeri menghalusi perjanjian antara peneroka Petra dengan kerajaan negeri dan juga Oslo Harus dengan Petra. Sebab kita melihat pada hari ini tekanan daripada peneroka Petra ni begitu ketara sekali. Sebab Petra banyak lebih dapat daripada peneroka. Juga kami daripada peneroka ni berasa tertindas dengan syarat yang telah diberikan oleh Petra kepada kami semua. Bagi buka. Buka wakil. Pengadaan. Okey. Okey, bagi dua kejap. Bagi tadi dah serah memorandum dah. Jadi kita akan bagi orang baru pula. Okey, tapi kita bagi dua atau tiga orang pun saya bagi. Okey, nanti bagi dua dulu. Bagi dua dulu. Okey. mana cikgu? Ni. Reporter, please go out. I'm not reporting. I'm Janji 7,000 lot ni kita dah janjikan. Kami nak supaya Kerajaan Negeri mengajarkan tanah lot tapak rumah kita 7,000 kepada bekas pekerja yang seperti janjikan berikan kadar segera.
Kami juga nak kuatkan segi menyediakan lot tapak rumah kepada bekas projek seramai 36,000 orang. Dan kami juga supaya minta kerja negeri menyediakan tanah pertanian untuk bekas prajurit seperti sekarang perintah Majlis Angkatan Tentera. Itu je perkara yang kami minta sebenarnya. Mana Cik Zul ni ambil dari bila berapa bulan ni? Bagi kat press satu dia punya Mengikut perintah Majlis Angkatan Tentera. Okey dah.